warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Ismail, nombor medik 9703355028 sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian. Subjek yang dipilih ialah MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Ismail, pelajar kursus MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Hari ini saya akan menemu nama atau dengan dua orang peserta yang terlibat secara langsung dalam aktiviti program Sayangi dan Mini Garden yang telah kami jalankan pada 2 November 2025. Okey, tujuan temu ramah ini adalah untuk mendapatkan pandangan sebenar daripada peserta mengenai pengalaman mereka dan cabaran yang dilalui serta kesan segera kepada komuniti selepas aktiviti ini dijalankan. Kak, boleh tak Kak perkenalkan diri Kak dan hubungan Kak dengan Cikgu Atika? Saya Husni Binti Madani, sebagai saya berkenaan kami sebagai pembantu Atika Tunah Syekri. Apa peranan Kak dalam program yang Cikgu Atika buat ni? Saya membantu semua sikit dalam tentuan dan dalam dayung perjuangan. Okey,
Kenapa kau setuju join program ni? Itu sebab selain mencantikkan kawasan tadika, dia juga sebahagian daripada tugas saya. Okey, saya nak tanya lagi. Semasa program ni dijalankan, apa cabaran yang kau lalui? Cabaran tak banyak. Cuma tadika ni dia kan berjalan. Lepas tu pokok-pokok berjalan tu bila angin dia banyak timbangan jatuh kan. Tanya apakah perubahan positif yang kau dapat nampak ketika kita jalankan program ni? Positifnya kawasan tu jadi lebih sehat dan apa? Ada pandangan kau kenapa program ini perlu diteruskan? Pada pandangan kau, program ini diberikan supaya dapat disebut oleh mereka dan memupuk minat kanak-kanak terhadap tumbuh-tumbuhan. Bagaimana perasaan kau ketika kau join program ni? Perasaan dia seronok sebab kita boleh kongsi minat dengan kawan-kawan. Adakah ada program ni yang kawasan sekeliling kau dia perbuat? Adakah kau berminat untuk join lagi? InsyaAllah kalau ada kelapangan. Okey, Assalamualaikum Cik. Boleh tak saya nak tanya Cik, apakah hubungan Cik dengan Cik Bika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri, berumur 31 tahun. Hubungan saya dengan Cikgu Atika, saya sebagai suami kepada Cikgu Atika. Saya kini bekerja di Bakalah Udara Batu Weh, Pulau Pinang. Apakah peranan utama Cik dalam program ni? Peranan utama saya dalam program ni sebenarnya program ni lebih kepada program gotong royong. So saya beri kerjasama lah untuk buat kerja-kerja ataupun aktiviti gotong royong dekat Tadika ni. So antara aktiviti yang saya dapat bantu dalam aktiviti gotong royong Tadika ni adalah seperti tolong mengecat rak lepas bunga, tolong bersihkan halaman Tadika yang mana tempat-tempat yang agak berumur licin yang mana boleh mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak yang bersekolah kat sini lah. So selain itu saya juga mengangkat barang-barang yang berat lah. Apa Encik setuju terlibat dalam program ni? Saya setuju terlibat dalam program ni. Sebenarnya ni adalah program gotong royong. So yang mana saya pun selalu membuat aktiviti gotong royong yang mana membantu dekat-dekat masyarakat saya semua. So Cikgu Atika juga merupakan isteri kepada saya. So saya willing lah untuk membantu untuk buat aktiviti gotong royong kat sini yang mana memberi manfaat kepada masyarakat dan terutama kanak-kanak. Apa cabaran yang Encik hadapi semasa program gotong royong dijalankan? Macam program gotong royong ni dilaksanakan, nak kata cabaran yang agak ketara tak ada lah sangat. Aktiviti gotong royong ni lebih kepada aktiviti biasa je, membuat kebersihan dan menyusun atur semula kelengkapan dekat Tadika ni lah. Nak kata cabaran yang agak kritikal tu tak ada cabaran. Apa perubahan positif yang Cik dapat lihat ketika program ini dijalankan dan program ini berakhir? Positif yang saya nampak sepanjang program ini berlangsung dan sesudah program ini berlangsung, yang mana kita boleh tengok sikap kerjasama antara cikgu dan pembantu dekat Tadika yang mana membuat aktiviti bersama untuk membuat gotong royong. Soalan yang terakhir saya nak tanya, jika ada lagi program macam ni, ada program gotong royong macam ni, adakah Encik berminat untuk join atau sertai juga dalam program macam ni? InsyaAllah saya akan melibatkan jadi dalam aktiviti seperti ini masa akan datang sekiranya saya berkelapangan dan tiada halangan lah untuk. Okey, akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang memberi kerjasama dan berkongsi pandangan dalam temu ramah ini. Berdasarkan perkongsian mereka, jelas bahawa aktiviti kecil seperti gotong royong ini mampu memberi kesan positif yang segera kepada persekitaran Tadika ataupun sekitaran komuniti lah. Okey, semoga usaha saya ingin mengucapkan juga semoga usaha kecil ini menjadi inspirasi kepada lebih banyak aktiviti khidmat masyarakat pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.